Ui, banyaknya. Jom, dia berenang-renang. 2, 3 kelapa muda. Saya mau tangkap semua. Tunggulah Upin Ipin sampai. Tak payah tunggu. Kita tolong tangkap untuk diorang juga. Mama jom. Lepas tu, kau nak taruh dalam apa? Yalah. Tak apa. Kita tunggu Upin dan Ipin juga. Mana dia orang ni? Sedapnya. Mestilah sedap. Percuma. Betul-betul. Terima kasih, Uncle. Sama-sama. Ini ada plastik, ini ada getah. Plastik. Budak kecil, mau buat apa sama ini barang? Alamak, habis lagi Tipin. Mesti kena marah ni. Cepat-cepat, jom. Hey! Tarik. Lapan, 9, 10, 11, 12. Itu pun dia orang datang. Akhirnya. Apa salah lambat? Uncle Motor belanja ABCD. Kenalah duduk makan dulu. Makan sendiri. Bukan nak ajak. Yalah. Saya pun lapar juga. Ambil seorang satu. Kenapa berlubang-lubang? Untuk udara masuk. Barulah boleh bernafas. Betul. Itu pun tak tahu. Apalah kau ni, Fizi? Yalah. Buat malu saja. Saya nak cari banyak malu. Ada telur dia juga. Tak sabarnya nak tengok dia jadi kata. Betul. Kau nak bela sampai dia jadi kata? Oi! Buat apa tu? Tangkap berudu. Berudu? Nak buat apa dengan berudu tu? Dah tu, parit tu kotor. Pergi balik. Baik tu. Akak, Opa, kita orang dah balik. Tak ada sesiapa lah. Jom cepat. Mana nak letak? Letak dalam gayung ni. Upin, tengok. Dia goyang-goyang. Sisko ni, janganlah siksa dia. Kesian. Ambil ni. Busuk. Ipin, korang buat apa tu? Mandi. Tak dengar apa mandi? Cepat, akak nak guna bilik air.
Alah kotor. Busuk pula tu. Nakal lagi. Kena. Besok pergi lepaskan balik ke tempat asal dia. Alah, kita orang nak belum. Nak tengok macam mana berudu jadi katak. Untuk apa? Saja nak tahu. Betul-betul. Jom. Akak tak kira. Sebelum rumah ni penuh dengan katak, baik korang lepaskan semua. Besar tu nak pergi kipas. Tengok dah ada kaki. Iya, udah mau jadi katak. La 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 la. La 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 la. Mari kita bernyanyi. Lompat si katak, lompat, lompat. Lompatlah tinggi, tinggi, tinggi. Cepatlah adik, cepat. Kita bangun pagi-pagi. Kalau rajin berusaha, belajar bersama-sama. La 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 la. La 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 la. Pastikan berjaya. Lompat si katak, lompat. Hey, hey. Lompat tepi perigi. Hey, hey. Bangunlah pagi-pagi. Terus pergi cari rezeki. Ibu bapa, cikgu juga adalah guru kita. La 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 la. La 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 la. Mesti dihormati. La 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 la. La 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 la. Fizi, berudu kau mana? Oh, dah habis mati. Beg plastik aku jatuh. Habis pecah. Aku sedih sangat. Saya pun sedih juga. Amma saya marah. Dia ambil berudu dan taruh dalam akuarium. Habis ikan makan. Aku pun kena marah. Mak aku suruh lepaskan. Samalah kita. Tapi kita tak boleh lepaskan kat parit hari tu. Kenapa? Sebab parit tu dah kering. Sikit air pun tak ada. Berudu tak boleh hidup kalau tak ada air. Kasiannya. Betul-betul kita kena cari tempat lain. Mana pula? Aku tahu. Selamat. Tak ada orang. Kita lepaskan kat sini. Nanti hari-hari boleh datang tengok. Buat apa tu? Apa yang kamu sorok tu? Tak ada apa-apa. Dalam kolam ni hanya boleh tahu ikan. Benda lain tak dibenarkan. Benda lain? Benda macam berudu. Faham? Faham, cikgu. Macam mana cikgu tahu? Nampaknya kita kena cari kolam lain. Lagipun kolam ni tak sesuai. Ada ikan. Nanti ikan makan berudu. Setuju. Kita bawa balik je dulu. Upin dan Ipin selamanya. Betul.
Nanti kita jumpa dan lepaskan kat sungai. Boleh juga tu. Harap-harap sempat juga dia jadi katak. Betul-betul. Kenapa kak? Kenapa ada lagi ni? Nanti akak buang, baru tahu. Jangan. Sayanglah sangat. Apalah kak ni. Mestilah. Akak tengok. Ada yang dah keluar kaki sebelah. Nama dia copot. Tengok, yang tu dah ada 2 kaki. Nama dia Deba. Dah semakin banyak nampak. Sebab telur dia semua dah jadi berudu. Yelah tu. Pandaikan kita orang jaga. Hidup je. Kita bela je lah. Macam senang je. Tak boleh, tak boleh. Nak juga. Tak boleh. Nak. Tak boleh. Tak boleh lah. Boleh lah. Apa bising-bising ni? Dia orang ni Opah. Degil. Opah, kita orang nak bela berudu-berudu ni. Bolehlah Opah. Korang tahu berudu ni apa? Kata. Tahu pun. Lepas tu nak buat apa dengan katak tu? Kita orang lepaskanlah. Kita orang nak belajar je. Hari tu, cikgu ada cerita pasal kejadian katak. Betul-betul-betul. Oh, ya ke? Cuba cerita sikit kat Opah. Macam ni Opah. Mula-mula katak bertelur dalam air. Dari telur keluar berudu. Berudu berenang macam ikan. Lama-lama berudu tu tumbuh 2 kaki. Lepas tu 2 tangan. Ekornya pun jadi pendek. Jadi katak dewasa. Lepas tu katak dewasa akan bertelur lagi. Tamat. Biarkanlah Ros. Baguslah diorang nak mengenali alam. Jaga berudu ni boleh buat diorang bertanggungjawab. Tapi gelilah. Nanti buahnya katak terlepas dalam rumah. Macam mana? Akak jangan risau. Kita orang akan bela berudu ni di tempat lain. Tempat mana? Adalah. Kita orang pergi dulu. Terima kasih Opah. Alah, Opah. Atuk. Atuk. Ha. Ya, ada apa? Tersengih-sengih. Atuk kena tolong kita orang. Tolong apa pula? Tolong kita orang jaga dia. Berudu? Betul-betul. Bolehlah tu, bolehlah. Atuk pula. Jagalah sendiri. Alah, jaga kejap je. Sampai jadi katak, kita lepaskanlah. Tak nak. Sampai hati Atuk. Yelah. Mari ikut Atuk. Anti-klorin supaya berudu boleh hidup dalam air ni. Dia tak suka tu. Sedia?
Cepat Upin, takkan dah penat kot. Apa tu? Wah, bulu ayam. Upin, jom main tiup bulu ayam. Siapa punya jatuh dulu, dia kalah. Jom, yang kalah kena belanja ABCD. Ya. Apa hal banyak sangat bulu ayam ni? Mana datang? Ipin, Ipin, sini. Apa dah jadi ni tu? Entahlah. Tadi Atuk dengar ayam menjerit. Riuh sangat. Atuk pun keluar tengok. Tiba-tiba, wush, satu kelibat datang dan sambar ayam. Kelibat apa tu? Atuk nampak ke? Atuk tak nampak apa-apa. Hanya kedengaran sayup jeritan ayam menghilang. Ayam lain bertempiaran lari. Bulu ayam bersepah berterbangan. Mari, tolong sapu bulu-bulu ni. Mana Rembo? Tu. Hai kawan-kawan, bertemu lagi dalam vlog Isan. Isan ada jumpa anak ayam, comel sangat. Dia sedang mencari makanan untuk dimakan. Bila sampai? Yelah. Baru je. Terkejut dengan korang jerit. Kita orang pun terjerit sama. Apa hal? Aku terakam sesuatu. Tengok ni. Hai kawan-kawan, bertemu lagi dalam vlog Isan. Isan ada jumpa anak ayam, comel sangat. Dia sedang mencari makanan untuk dimakan. Mana anak ayam tu? Apa dah jadi? Tak tahu. Tiba-tiba je ayam tu hilang. Aku dengar sayup je jeritan ayam tu. Sampai hilang. Tapi tak nampak apa-apa. Macam sama dengan cerita Atuk. Peliknya. Apa cerita Atuk? Ayam Atuk pun hilang disambar sesuatu. Kesian Atuk. Isan, minta telefon kejap. Cepatlah. Hai. Nah. Hai kawan-kawan, bertemu lagi. Besar banget. Nampak macam burung. Burung Garuda. Burung makan orang. Kalau burung tu makan orang, kenapa dia tak ambil Isan? Aku pula. Sebab Isan berat sangat. Tak boleh nak angkat. Maaf Intan Payah. Hai. Bye. Ayah, main-main ah. Apa tu? Ini barang mau tangkap burung. Uncle, burung tu berbulu putih di kepala.
leher dan dada. Dan suka makan ayam kan? Butut. Satu kampung sudah bising. Banyak ayam Itik sudah kena makan. Burung apa tu? Burung helang merah. Satu, dua, empat, enam, tujuh. Patut ada 8 ekor anak ayam. Hairan betul. Hilang lagi. Tak pun dah mati. Rembo tepi. Wah, ayam. Apa hal? Dah tahu dah. Ayam hantu hilang. Sebab... Helang merah. Betul. Dah lama tak ada. Bila pula helang ni datang? Pencinta burung sukalah. Pencinta burung suka? Iya, tapi Atuk tak suka. Elang tu dah tahu sini ada ayam, dia akan datang lagi. Habislah ayam Atuk. Tahu tak apa. Alang! Itu halang merah sudah balik. Tahu. Besok kita pergi tengok. Boleh tangkap. Tak boleh, aku nak uruskan ayam. Habis diserang elang. Kau ajak Ros. Mesti dia suka. Dia kan pencinta burung. Kakak? Pencinta burung? Kakak! Apa kecoh sangat ni? Akak pencinta burung ya? Ush, pandainya adik akak. Mana tahu? Atuk cakap. Pencinta burung tu apa? Orang yang sukakan burung suka tengok kecantikan warna bulunya. Macam mana burung tu terbang, bunyi dia. Semualah. Tapi tak pernah tahu pun akak suka tengok burung. Ini hobi baru akak. Menarik kan? Akak ada nak pergi mana-mana ke? Siap dengan beg. Besok, kelab pecinta burung ada aktiviti memerhati burung. Jadi, akak pun nak ikutlah. Ikut. Nak ikut ke mana? Ikut akak memerhati burung. Nak memerhati burung kena banyak sabar. Dah lah tu kena senyap je. Tak boleh bising sikit pun. Pukul nyamuk pun tak boleh. Boleh ke? Nak ikut juga. Boleh? Yeay! Tengok burung. Tak sabarnya. Dengan teropong ni, akak boleh tengok burung-burung yang ada dengan lagi jelas. Nak tengok. Sibuklah. Upin, aku nampak gua gelap. Akak, hidung akak mancung. Akak, besok Uncle Atong pun nak pergi tengok burung. Dia kata nak tangkap. Hei, mana boleh tangkap? Salah dari segi undang-undang. Nanti Uncle Atong yang kena tangkap. Burung ni semua dilindungi di bawah Akta Perlindungan Hidupan Liar. Wah, istimewa betul. Yelah, susah dan jarang kita dapat tengok burung-burung ni. Ia bermusim.
macam burung helang merah. Korang tahu? Yish! Apa hal tercegat depan pintu ni? Tunggu akad lah. Kita orang dah siap. Mana bekas air? Ada kat depan. Amboi, bersemangat betul. Apa tu, Bah? Ni nasi lemak. Jangan lupa makan nanti. Terima kasih, Opa. Upin, Ipin. Jangan merayau sendiri dalam hutan. Nanti hilang. Ingat tu. Kena masuk hutan ke? Tapi kita orang pakai... Yelah. Apa? Ingat nak tengok burung kat bandar? Bye, Ros. Jalan tu hati-hati tau. Okey, bye. Kau teropong apa tu? Upin dan Ipin selamanya. Betul. Burung helang lah. Atas pokok? Akak kata helang suka tempat yang ada air. Macam sungai dengan tasik. Betul? Sebab di situ ada ikan. Makanan dia. Tapi ini akak nak tengok sarang dia. Helang merah bersarang di pokok yang tinggi. Oh. Ipin. Ipin, jom kita rehat kejap. Jom. Akak, apa? Jom makan. Nah, makanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Mana hilangnya? Tak ada pun. Sabarlah. Lagi senang tengok kat rumah tu. Dah tentu hilang datang nak tangkap anak ayam. Situ dapat tengok seekor. Sini dapat tengok banyak. Akak, kenapa tak ikut kawan-kawan akak tadi? Diorang nak ke sungai. Jauh sangat. Jadi kita nak ke mana? Depan tu ada tasik besar. Lagi dekat. Jangan bising. Nanti helang tak datang. Ish. Akak tengok. Jom cepat. Akak, tunggu kak. Dengar.
Soleh. Wah, banyak cantik. Ini Uncle guna mau tangkap gambar burung. Ingat Uncle nak tangkap burung guna tu. Korang ingat tu senapang ke? Itulah, salah sangka lagi. Sendiri malu. Liam, mau tangkap gambar. Cantik. Jika pernah makan warna kuning, benda tu banyak. Betullah. Pisang? Sakit. Nasib baik tak jatuh. Eloklah kau orang datang. Nah, kau kutip semua telur dalam tu. Lepas tu bagi kat Atuk. Itulah, kacau Atuk lagi. Kan dah kena buat kerja. Tak apa, kutip telur seronok. Mari. Telur apa ni? Tak tahu. Dia tanya Atuk. Atuk. Tuk, ni telur apa? Telur ayam lah. Itu pun tak tahu. Tapi kan tu. Kalau nak, ambil je lah. Terima kasih, Tuk. Sama. Ni bising malam-malam buta. Orang nak tidur lah. Kakak, tadi ada benda bus. Dah. Jangan nak merepek. Nanti
Lepas terjaga, kena marah, baru tahu. Tidur. Banyak-banyak. Hai kawan-kawan. Upin, Ipin. Oi. Mana Ihsan dengan Fizi? Mereka pergi jalan-jalan. Hari Minggu, Ma. Huh? Oh. 2, 3 sinar-sinar. Ini apa? Oh. Wah, banyak cantik. Saya suka. Ya, ini kalau jual. Kaya aku. Tapi kau tak boleh jual 2 RM1 sebab ada 1 je. Apa-apa lah. Nenek aku kata, kalau telur bersinar-sinar macam ni, maknanya telur dinosaur. Betul. Memang ada dinosaur. Kita orang nampak malam tadi. Besar. Cantiknya. Siapa punya ni? Opa. Hah? Tak ada orang pun. Mana semua orang pergi? Opa. Tak ada. Opa. Dah, Opa. Jangan nangis. Opa, kenapa? Kebun Opa habis. Pergilah tengok sendiri. Siapa yang buat kebun Opa macam ni? Teruknya. Entah. Dinosaur yang malam tadi buat. Upin, tengok ni. Tak apa, Opa. Serahkan aku kepala. Aduh. Orang tengah sedih, kurang main-main pula. Mana ada main-main. Kita orang nak tolong. Tengok, kita orang jumpa ni. Elah. Jadi? Itulah Kak tak tahu. Inilah bulu dinosaur yang rosakkan kebun Opa. Dinosaur?
dinosaur Kak Ros. Wah! Ni, dinosaur terbang. Tak ada bulu. Maknanya bukanlah dinosaur. Hei, gambar telur dinosaur langsung tak ada. Dinosaur bertelur ke? Dinosaur. Zaman sekarang mana ada dinosaur? Atu, kita tanya Atu. Rosak tak ada elok ke? Elok pun. Rosak juga. Apa? Banyaknya. Yeay, berlubang-lubang. Macam tomato apa? Tomato opah kau pun rosak macam ni? Bukan tomato je. Cili, sawi, semua. Kebun opah rosak habis. Semua sebab binatang ni. Iya. Cuba Atuk tengok. Atuk tak pernah pula nampak telur dan bulu pelepah macam ni. Binatang apa ni? Ingatkan Atuk tahu. Burung-burung tu macam ayam goreng. Atuk tak pernah tengok burung macam ni. Warna dan bulunya pun. Tengok, sama kan? Maknanya inilah yang merosakkan kebun opah kau. Betul. Atuk, tengok tu. Oh, jadi burung ni jugalah yang merosakkan buah jambu Atuk. Apa lagi tu? Mari kita tangkap. Jaga kau burung. Yeay! Dia orang kejar burung. Korang pergilah ikut. Jom! Mana burung-burung tu pergi? Menyorok kot. Cantiknya. Yelah. Ada tasik lagi. Sini. Wah, lembah apa ni? Saya
nanti tenggelam, siapa susah? Siapa? Ish. Apalah kau ni? Alah, kawan-kawan juga susah. Tahu tak apa. Kat sini korang. Tak apalah, saya mandi di rumah. Mana burung-burung tu semua? Tak tahu. Inilah kita orang tengah cari. Sini. Ada telur dinosaur. Besarnya telur. Samalah. Macam kau punya, Ipin. Aku rasa telur ni bukan telur dinosaur, tapi burung-burung ni kuning. Aku pun rasa macam tu. Habislah kita. Mana tu? Tahu takut? 2, 3, 4 sarang. Itu burung banyak garang. Burung tu garang sebab rasa terancam. Tak selamat. Ya ingat, kita ni semua nak ambil telur tu. Burung-burung tu mungkin dari negara cuaca sejuk. Ia singgah sini kerana cuacanya sesuai untuk bertelur. Upin dan Ipin selamanya. Betul. Dan senang dapat makanan. Apa nama burung-burung tu? Burung ayam goreng. Entahlah. Tapi yang pasti, burung-burung tu adalah burung migrasi. Migrasi? Apa itu tu? Maknanya, burung-burung tu akan terbang balik ke tempat asalnya. Pudia Banam, Pudia Bumi. Na. Bukan main gembira kamu tu. Nyanyi-nyanyi lagi. Yalah, Tok Dalang. Itu Piala Dunia sudah mau mula. Saya banyak suka hati. Nanti ramai orang datang. Betul juga cakap kau tu. Aku memang tunggu sangat Piala Dunia ni. Maklumlah 4 tahun sekali. Betul tak, Tong? Butut, memang butut. Saya pun banyak suka tengok. Apa lagi mu tu? Pasanglah layar lebar dekat warung kau ni. Tu, layar lebar tu apa? Dai, ini budak banyak kacau. Jangan kacau lah, orang tua mau cerita. Apalah angkumu tu? Tanya pun tak boleh. Betul. Layar lebar tu televisyen besar. Kalau si Mutu pasang, barulah seronok tengok gambar besar. Kita pun dapat tengok ramai-ramai. Tengok apa tu? Tengok bola sepak lah. Main bola. Hanya mana ada duit? Tengok situ pun cukup lah. Hei, kedekut betul lah kau ni Mutu. Kalau pasang layar lebar, nanti lagi ramai lah yang datang ke warung kau ni. Yalah, Untung. pasanglah. Betul tu, betul. Ayah, kasih pasanglah. Itu macam kah? Saya pun setuju. Kau jadi. Kau tengok. Syukur kau. Tak dapat. Berjalan.
Bagus lah Ipin. Semua start. Mari duduk sini. Minta air. Minta makan boleh tu? Minta lah. Terima kasih tu. Makanlah apa yang kau nak Angka betul. makan. Dia tarik panjang punya. Mi goreng satu, telur atas. Okey. Nanti sampai. Lu ingat siapa menang ah? Mestilah England. Aku kan peminat nombor 1 England. Ayo, England mana kuat tu dalang? Mana boleh menang? Itu Brazil lagi kuat lah. Saya mau Brazil juga menang. Brazil tak kuat dah. Itu Afrika Selatan mesti menang oh. England Mana lah. boleh? Malaysia lah kan? Tuan rumah mah. Malaysia lah. Betul. Deh, apalah? Malaysia mana ada masuk Piala Dunia? Tak masuk ke Uncle? Tak ada. 1 kali pun tak ada. Iya ke? Iya. Masa kita kuat dulu pun tak dapat masuk. Paling baik, kita main di Olimpik aja. Betul tu dalang. Sekarang lagi lah. Tak tahu bila boleh masuk Piala Dunia. Entah. Ish. Kesiannya. Kesian. Nah, makan. Makan kenyang-kenyang ah. Sedapnya. Terima kasih Uncle. Sedapnya air yang kau buat Ipin, dulu. kenapa Malaysia tak masuk? Entah. Atuk, agak-agaknya kena tunggu kita orang besar je tu. Wah, itu macam banyak bagus tu. Makan banyak-banyak. Nanti lekas besar. Makan cepat. Iyalah tu. Sedap tak? Okey. Aku kata, kalau makan ni boleh depan dah. Ada cinta. Apa dia? Ceritalah. Cerita. Piala Dunia dah nak mula. Betul. Dekat Afrika Selatan. Ya ke? Wah, marvelous. 2-3 Bola sepak Piala Dunia. Betul. Sinilah. Tak apalah. Saya tak suka main bola, Ma. Main masak-masak. Lagi seronok. Pergilah main masak-masak. Main jauh-jauh. Tapi Malaysia tak main. Kenapa pula? Brazil. Nanti mesti ramai orang nak tengok kan? Ramai. Hebat hijab. Wah, hebat hijab. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, murid-murid. Duduk. Apa yang bising-bising tadi? Bola sepak Piala Dunia, cikgu. Kami nak pergi tengok Piala Dunia ke Afrika Selatan. Afrika Selatan? Cikgu. Ya, betul. Kenapa, cikgu? Tak boleh ke? Tak boleh. Kamu tahu tak Afrika Selatan tu di mana? Tak tahu, cikgu. Ke mana? Kertas apa tu? Cikgu nak tunjuk apa tu? Ini Malaysia, Afrika Selatan di sini. Jauhnya. Kenapa jauh sangat? Ya ke? Dia betul. Betul, memang jauh. Tapi kalau suka, tak payah pergi jauh-jauh. Tengok aja di kaca TV. Kena tengok ni. Mesti tengok. Ni hantar siapa ni? Bolehlah kita tengok. Kamu semua suka main bola ya? Suka, cikgu. Tak suka, cikgu. Perempuan memanglah tak suka. Apalah, Meme? Kamu main bersungguh-sungguh. Mana tahu besar nanti boleh jadi wakil Malaysia ke Piala Dunia.
Menjadi pemain bola macam Santok Singh. Baiklah. Sekarang buka muka surat 20. Baik, cikgu. Apa? Pukul 2 pagi? Bolehlah, Kak. Bolehlah. Tak boleh. Nak buat apa bangun pukul 2 pagi? Nak tengok Piala Dunia lah, Kak. Akak pun tahu. Banyaklah kau. Esok kan sekolah? Nanti mengantuk macam mana? Alah, tengok sekejap je. Tak boleh. Pergi tidur. Apalah kak ni? Hai. Upin. Apa sajalah budak-budak ni. Macam mana ni, Upin? Aku tahu. Apa dia? Pukul 2? Ish, budak-budak ni. Bangun, Upin, bangun. Jom cepat. Cepat nanti terlepas. Nak ke mana tu? Nak tengok bola lah, Kak. Marilah tengok sama-sama. Tengok bola? Tengok jam tu. Ni semua salah engkau. Bukan nak kunci jam. Aku dah kunci lah. Iya ke? Iya. Kenapa kau kunci pukul 6? Tak. Aku kunci pukul 2. Siap dah. Siapa nak main? Siapa nak lawan? Kena main betul-betul. Siapa bola, siapa? Aku masuk Piala Dunia. Biasa jadi pengadil. Aku nampak ada tendang macam ni. Ya. Lepas tu, saya pula. Iya. Aduh. Badan muka. Sepak-sepak lagi. Kau tengok tak Piala Dunia semalam? Tak. Rugi. Seronok aku tengok dengan bapa aku. Gol. Still 3 better. Nani again. He's enjoying himself now. He's Tempak. Let's go. Gol. Siapa menang? Siapa menang? Korang nak main? Nak. Ambil ni. Cepatlah. Lukis dulu. Susun. Selesai elok-elok. Sudah sedia? Awesome dulu. Yeay, aku menang. Aku jalan dulu. Alah, apalah yang tak payah. Korang ingat korang boleh kejar aku. Sudah memula. Saya jadi pengadil. Apa lagi? Siap, Pesan. 1, 2. Bagus, Ipin. Fizri, kau jalan. Kau pula, Isan. Isan menyepak. Gol. 1-0. Gol pertama daripada
Permainan disambung semula. Apa ni, Ifrit? Kenapa kau bagi dia? Mana boleh? Ambil ini kad. Tak pasal-pasal aku kena kad. Cepat, buat benteng. Nampaknya Ihsan berjaya membuat benteng. Apa ni, Ihsan? Ipin buat apa tu? Takkan lepas punya. Satu sama. Stikernya. Kenapa ni? Alamak. Apa ni? Sudah cedera. Buang tu. Sini. Sudah keluar. Balik masuk. Alah, keluar pula. Betul-betul lah, Fizi. Wah. Teknik yang hebat daripada pasukan Upin. Bangun! Selamat pagi, cikgu! Selamat pagi, cikgu! Uish, ini kena tengok ni. Hah? Kenapa monyok aja ni? Mai sini. Kenapa? Tak adalah, Tok. Tadi kat sekolah kan, semua orang cerita pasal bola sepak. Semua tengok Piala Dunia. Kita orang je yang tak tengok. Betul. Kenapa tak tengok? Akak tak bagi. Dia kata nanti mengantuk dalam kelas. Betul lah cakap akak kau tu. Kalau tak cukup tidur nanti, kan mengantuk. Macam mana nak belajar? Kalau macam tu, sampai bila pun kita orang tak dapat tengok Piala Dunia? Tak dapat. Kasihan cucu atuk. Macam ni lah. Esok kau orang cuti kan? Cuti? Malam nanti atuk datang rumah. Kita tengok Piala Dunia sama-sama. Nak? Nak. Betul ke ni, Tok? Janji? Janji. Yeay! Kena bagi tahu Pak ni. Balik dulu, Tok. Hati-hati jalan tu. Aku. Opa. Ya, apa lagi? Malam nanti kan, Tok Dalang nak bawa kita orang pergi tengok Piala Dunia. Boleh tak, Opa? Apa? Biarlah, Ros. Esok kan cuti. Betul. Yeay! Opa bagi. Yeay! Tak sabarnya. Terima kasih, Opa. Ipin, jom main. Itu Ijat kan? Dia buat apa tu?
Korang main apa ni? Seperti masa gol. Ish, main tak ajak. Tak ada orang ni. Tak ajak kita pun. Apa ni? Tak ada orang jaga gol. Tak seronok main. Ijat jaga gol. Cuba aku ya. Ya. Alamak. Alah. Tak masuk. Alah. Susahlah main pakai tin ni. Aku pula. Sepaklah. Ya. Apa ni? Tak masuk. Nak nangis lah tu. Cepatlah Upin. Kau pula. Nasib je. Esok kita main lagi. Nanti aku bawa bola. Mesti menang. Bola? Lagi senang kita nak menang. San, kau ada bola ke? Alah, nanti aku suruh bapak aku belilah. Jumpa lagi esok. Yalah. Jomlah kita balik. Boleh pergi ke ni? Jangan nakal-nakal ya. Dengar cakap atuk. Baik, Pa. Tak apalah, Alang. Tak payahlah. Dia... Tak apa, Pa. Tak sabar ni. Mari, Ipin. Macam mana nak tengok bola ni? Mengantuk aja. Mana ada tu? Tak ngantuk lah. Tak ada. Iyalah tu. Baik jalan tu. Jatuh kan? Jauhnya Afrika Selatan tu. Lama lagi ke nak sampai? Dah nak sampai dah. Dah sampai. Wah, ramainya orang. Betul. RM2. Mari. Ayam goreng, ayam bakar dia. Kau pernah dekat sini? Aku jual ayam bakar ni. Seronok. Untung banyak. RM2. Bang, mari beli bang. Bagi 2 ketul? RM1. Mau beli je. Saya jual. Patutlah kau selalu mengantuk kat sekolah. Esok cuti. Aku tidurlah puas-puas. Korang nak ayam bakar? Betul ke ni, Main? Nah, aku belanja. Sekali-sekala. Dah untung. Sedapnya. Terima kasih, Main. Terima kasihlah. Atuk RM2. Pula. Tak nak belanja tu? Banyak-banyak rugilah saya tu.
Oh. Bila masa kau kerja dengan Mutu? Baru je. Bola punya hal lah ni. Abang Saleh pun tengok Piala Dunia. Kenapa? Tak boleh? Kau tengok baju aku ni? Aku baru beli tau. Cantik tak? Cantik. Sama macam Tok Dalang. Hey, Saleh! Cepatlah! Ish, sabarlah. Penat tau. Berhenti kerja baru tau. Sabar. Nanti banyak dah gaji. Korang nak apa? Teh tarik 3. Okey. Teh tarik 3. Tunggu kejap Abang, makan apa bang? Tong. Kosong je. Tak ada duit lah tu. Tok Dalang! Tong. Sini. Wah, mana cepat lu mari ya. Mestilah. Semangat ni. Peminat nombor 1 England. Afrika Selatan mesti menangnya. Mimpilah kau, Tong. Sekurang-kurangnya England pernah jadi juara. Afrika Selatan ada. Sekali saja, Ma. Masa jadi tuan rumah. Kau ni. Aku... Air sudah mari. Abang dah pesan. Karipap. Apa hal kau pakai baju Brazil malam ni? Yalah, Mutu. Brazil mana main ini malam? Balik tukar baju lah. England kah? Afrika Selatan kah? Hati saya tetap Brazil juga. Apa? Itu baju baru kan, Tok Dalang? Baju lama. Baru pakai. Bagus. Atang, kenapa tak ada pakai itu baju Afrika Selatan? Wah, tak pakai baju apapun mesti menangnya. Dey, jangan perasan lah, Tong. Macam tu. Untung pasang layar lebar. Ayo. Tok Dalang, banyak untung. Ramai orang datang sini juga. Tengok bola ada, main internet ada. Tak ada bayar pun ada. Kau mengata aku yang mutu? Tak ada lah, Tok Dalang. Main-main juga. Itulah. Wah, sudah cakap. Mesti untungnya. Betul. Pesan. Yo, sudah panggil. Nanti kita cerita lagi ya. Tok Dalang, Atong. Abang Butal. Orang nak order tu. Sekejap. Sembang je. Kau orang sokong England juga tau. Saka. Dah mula. Upen? Ipen? Tak bangun-bangun lagi. Penatlah, Kak. Bangun. Mari makan. Makan apa, Kak? Ada ayam goreng tak? Ada? Teruklah Kak ni. Terkejut kita orang. Bola baru ke, San? Mestilah. Mahal ni. Bapa aku belikan. Oi, cantiknya. Warna-warni. Yalah. Aku nak main betul-betul. Boleh main untuk Malaysia. Kau tengok tak bola malam tadi? Tengok. Kat gerai kamu tu. Besar TV dia. Besar. Ramai orang. Seronok. Mail pun ada. Dia belanja kita orang ayam goreng. Dia belanja korang je. Tak patut. Aku nak juga. Dah lah. Mari main. Okey, jom mula. Upen, bagi aku. Ya. Aduh. Sakitlah main dengan Tin. Kan ada bola. Mainlah dengan bola. Ihsan. Sini, Ihsan. Ya, separuh masa kedua perlawanan akhir di antara Malaysia menentang pasukan Buruh bakal dimulakan.
pasukan Malaysia yang diketuai oleh Ubin bakal mengulang piala kejuaraan pada malam ini. Sama-sama kita saksikan. Gol, gol, gol. Cepat, cepat. Malaysia mulakan serangan ke benteng pasukan bulu. Oh, nampaknya serangan Benda Ibn berjaya dipatahkan oleh penjaga gol pasukan bulu. Boy, jaga dia, jaga dia. Esah, jaga bola tu. Jangan lepas. Jaga. Boleh? Ipen, cepat. Sini. Kejar bola tu. Jangan dikejar. Ya, pasukan bulu kembali menyerang. Lagi dan gol! Boy, apa kau buat ni? Main betul-betul. Oh, nampaknya Malaysia sedang ketinggalan dengan 0-2. Malaysia perlu bangkit segera. Alah, tak apa. Kita belum kalah lagi. Betul-betul. Sini. Turun bawah. Kawal dorang sampai tergerak. Jad, Fizi, faham? Bagus. Baik. Semangat. Malaysia. Boleh. Jom. Malaysia boleh. Permainan sambung semula dan Malaysia terus mengasak. Wow, cantik dari Ubin. Dorongan kepada Ibn. Naik cepat. Jaga. Perayaan. Oh, berjaya diselamatkan daripada gol pasukan Malaysia. Ini Malaysia telah pun kembali membuat serangan balas. Dan sudut. Sini. Tandukan. Malaysia mengikat gol dengan jaringan 2-sama. Bulu kembali mengasak. Percubaan. Dan percubaan lagi. Dan diselamatkan. Percubaan lagi. Oh, serangan demi serangan. Malaysia mampu bertahan dengan situasi ini. Percubaan lagi.